kita tak boleh pandang secara enteng. Sebab itu saya cakap daripada awal, soal bullying, soal disiplin, kita tak boleh pandang mudah. Tak boleh kita simpan di bawah kapel. Tak boleh kita nak tutup. Sebab kalau kita gagal melahirkan pelajar-pelajar generasi yang kita nak bentuk di MRSM ini, generasi yang akhirnya kita mengizinkan perbuatan-perbuatan culas, perbuatan-perbuatan curang, perbuatan-perbuatan bully. Apakah mereka ini yang akan kita harap akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai sektor dan institusi masa depan yang bertanggungjawab, yang ada nilai keprihatinan kepada anak buahnya pada masa akan datang. Kalau daripada awal dia mempunyai satu budaya, satu nilai memeras, memaksa ataupun membuli anak buah di bawahnya, sudah tentu perangai inilah yang akan terbawa sehingga ke era mereka masuk dalam sektor pekerjaan.